것처럼 포기하고 싶은 봄 천천히 너의 걷고 싶어 until the end of time. Hai semua, selamat datang ke podcast Citra Bahasa. Hari ini saya telah menjemput 5 panel yang terdiri daripada latar belakang yang hebat-hebat. Jadi dengan ini saya ingin mereka akan memperkenalkan diri mereka terlebih dahulu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Alif Wafi bin Abdul Razak. Saya merupakan pempengaruh terkenal media sosial yang membicarakan hal-hal ilmiah berkaitan dengan psikolinguistik dan psikologi kanak-kanak. Saya berumur 20 tahun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Faiz bin Abu Samah. Saya merupakan seorang guru bahasa Melayu di sekolah rendah dengan pengalaman mengajar selama 15 tahun. Selamat sejahtera, nama saya Gamelin. Saya merupakan guru konseling di sekolah menengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Alisa daripada bidang psikologi dan merupakan seorang doktor di Hospital Umum Sarawak. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Alvira Flavia. Saya merupakan graduan ijazah sarjana muda psikologi di UTS. Baiklah, hari ini tajuk podcast kita pada hari ini saya bawakan satu kes yang menarik, iaitu di mana seorang guru bahasa Melayu di sekolah rendah berhadapan dengan masalah apabila murid-muridnya masih gagal menguasai tata bahasa walaupun telah lama belajar. Jadi, saya akan mempersilakan Encik Wafi untuk menerangkan tentang teori biologis ini. Baiklah. Terima kasih kepada moderator. Jadi, apabila kita cakap tentang teori biologis ni, perkara pertama yang terlintas dalam minda saya merupakan seorang tokoh linguistik barat yang sangatlah terkenal yang banyak memberikan sumbangan kepada dalam bidang linguistik, iaitu Noam Chomsky. Jadi, menurut beliau, manusia ni dilahirkan dengan satu keupayaan semula jadi yang dikenali sebagai language acquisition device, maafkan saya kalau sebutan saya salah, atau dikenali sebagai LAD. LAD ni merupakan satu mekanisme mental dalam otak yang membolehkan kanak-kanak ni mengenal, memproses dan juga membina struktur tata bahasa yang mereka dengar melalui persekitaran ataupun sekeliling mereka. Walaupun tanpa pengajaran yang secara formal, LAD ni membantu kanak-kanak memahami pola bahasa secara semula jadi, bergantung kepada persekitaran mereka, iaitu salah satunya persekitaran di rumah dan di sekolah. Jadi asalkan mereka menerima pendedahan bahasa yang mencukupi dan betul, mereka akan kemahiran ataupun pemerolehan bahasa itu dapat terjadi. Baiklah, seterusnya saya ingin bertanya kepada Cikgu Faiz kita, jika murid ini mempunyai LAD, mengapa mereka masih gagal menguasai tata bahasa? Okey, baiklah moderator. Pada pandangan saya sebagai seorang guru bahasa Melayu, kes ini yang melibatkan murid memiliki LED, tahap penguasaan tata bahasa mereka sebenarnya masih boleh gagal. Hal ini kerana dari sudut biologis, kemungkinan akan berlakunya gangguan pada proses kematangan saraf ataupun pendedahan bahasa yang tidak selari dengan tahap perkembangan mereka. Saya sebenarnya agak bersetuju dengan apa yang Cikgu Bahasa Melayu kita katakan sebentar tadi, iaitu Cikgu Faiz, kerana saya yakin bahawa dari sudut neurologi saya belajar bahawa otak manusia ni mempunyai kawasan khusus seperti kawasan Broca, di mana jika input bahasa yang diterima oleh murid tidak mencukupi ataupun tidak mencabar kawasan Broca ini pada waktu yang sesuai, pembentukan struktur tata bahasa murid tersebut yang kompleks akan menjadi perlahan. Jadi murid tersebut susah ataupun agak sukar untuk mereka dalam mengaplikasikan tata bahasa dalam percakapan mereka. Saya bersetuju dengan pandangan saudari. Pada pandangan saya pula, kadang-kala kita lupa bahawa biologis bukanlah bermaksud automatik.
Jika murid tersebut selalu terdedah dengan kesalahan bahasa pada pembelajaran mereka, hal ini akan menjadikan LED mereka memproses bahawa kesalahan tersebut merupakan kebenaran tata bahasa. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya bersetuju dengan semua pandangan panel sebentar tadi. Jelas bahawa LED ni bukan sahaja perlu wujud tetapi juga memerlukan input yang betul pada masa yang sesuai. Jadi persoalannya, sejauh manakah faktor usia mempengaruhi keupayaan murid untuk menguasai tata bahasa? Jadi menurut panel yang hadir pada hari ini, adakah masalah ini masih boleh diperbaiki? Baiklah, izinkan saya untuk mengutarakan pendapat terlebih dahulu. Dalam teori biologis, kita mempunyai satu terma iaitu hipotesis tempoh kritikal. Dan hal ini bermaksud secara biologinya, keupayaan otak untuk menyerap bahasa berada pada tahap paling optimum sebelum akil baligh, iaitu sekitar umur 2 hingga 12 tahun. Dan selepas tempoh ini, keplastikan otak akan semakin berkurang. Baiklah, saya tertarik untuk mengulas dengan lebih lanjut tentang jawapan Cikgu Faiz tadi. Oleh sebab yang demikian, saya yakin bahawa pendedahan awal kepada murid sangat penting. Jadi sekiranya murid tidak menerima input tata bahasa yang berkualiti sebelum saraf otak mereka menjadi matang, mereka akan menghadapi kesukaran untuk menggunakan bahasa dengan semula jadi walaupun telah dewasa. Jadi ini akan menyukarkan mereka dalam alam remaja mereka kerana mereka tidak mahir dalam penggunaan tata bahasa yang betul. Betul tu doktor, saya setuju sangat. Tambahan lagi, pendedahan awal ni kita boleh ibaratkan seperti Swiss yang tak di-onkan sepenuhnya. Jadi pendedahan awal yang lemah, dia ibarat lagi sebuah komputer yang mempunyai spek yang canggih, perisian canggih, tapi tak pernah dikemas kini, tak pernah update pada waktu yang sepatutnya. Kita boleh ibaratkan seperti itu. Sangatlah rugi. Baiklah, jika masih ada peluang untuk penambahbaikan, saya ingin bertanya kepada panel kelima dan panel ketiga. Apakah strategi yang sesuai untuk guru berdasarkan teori biologis ini? Terima kasih saudari moderator. Pada pendapat saya, berdasarkan teori ini, guru tidak seharusnya bergantung sepenuhnya kepada hafalan tata bahasa. Sebaliknya, guru perlu menyediakan input yang bermakna dengan mewujudkan persekitaran yang kaya dengan bahasa atau language rich environment bagi merangsang LED murid, terutamanya semasa mereka masih berada di sekolah rendah. Baiklah, saya sangat bersetuju dengan pandangan saudari Alvira. Jadi bagi saya, guru-guru boleh menukarkan kaedah pengajaran mereka kepada kaedah pengajaran yang lebih semula jadi, di mana guru-guru boleh mengurangkan aktiviti syarahan tata bahasa yang membosankan murid-murid dan memperbanyakkan lagi aktiviti menarik di mana murid-murid tersebut secara spontan untuk menggunakan struktur bahasa yang lebih baik. Hal ini akan menjadi pengulangan dan memudahkan mereka untuk memahami perkataan tersebut. Saya bersetuju dengan cadangan tersebut. Murid pada masa kini memerlukan pendedahan bahasa yang lebih realistik dan interaktif supaya mereka tidak hanya dilihat sebagai teori dalam buku teks. Jadi kesimpulannya di sini, bahasa bukan sekadar satu subjek akademik tetapi merupakan satu proses biologis. Jadi terima kasih atas perkongsian yang diberikan oleh para jemputan pada hari ini. Kepada pendengar di luar sana, fahamilah bahawa setiap kanak-kanak mempunyai garis masa biologis mereka tersendiri. Baiklah, jadi terima kasih dan jangan lupa like dan subscribe.